Ini cik ya. ...2026 tahun melawat Johor Bahru. Tetapi adakah Johor Bahru telah bersedia untuk menerima kunjungan pelawat-pelawat dan pelancong-pelancong dari luar negara terutamanya? Adakah Bandaraya Johor Bahru di dalam keadaan yang cukup bersih? Jadi hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda soalan ataupun jawapan kepada soalan itu. Selamat kembali ke channel YouTube saya, Leo Chaplin. Hari ini saya mengenakan jaket keselamatan saya dan untuk mengelakkan pemandu-pemandu dan penunggang basikal daripada melanggar saya, dan saya ada memakai sarung tangan untuk melindungi tangan saya semasa saya dan saya juga ada plastik sampah untuk mengaut segala sampah yang mungkin saya akan jumpa di sepanjang jalan pada pengembaraan kita hari ini. Dan topi jangan lupa, kerana sekarang musim panas dan saya nak melindungi kulit saya daripada terkena bahang matahari. Kita berada di kilometer 0, titik permulaan ke benua Asia, dan kita akan mengelilingi Bandaraya Johor Bahru untuk melihat sendiri adakah Johor Bahru cukup bersih untuk menerima kunjungan pelawat dan pelancong. Mari kita mulakan pengembaraan kita. Jom! Kita dah jumpa hasil tuaian kita yang pertama di depan pos Malaysia, pejabat pos besar Malaysia. Kita jumpa satu cawan plastik bertutup, sedangkan tong sampah di sana. Tong sampah ada kat situ je. Tapi tak apa. Satu. Okey, ini adalah Jalan Dato' On Jalan Dato' On. Kita teruskan perjalanan kita. Okey, kita dah tiba ke penghujung Jalan Dato' On. Dan sebaik kita tak jatuh pula. Sebaik kita melintas lintasan pejalan kaki ini, kita akan bertemu dengan Jalan Tan Hiau Ni. Okey, jalan ni ialah jalan warisan yang tak akan dilupuskan oleh sesiapa pun. Oh, di sana ada kotak-kotak kosong. Tapi itu bukan dikira sampah, kerana mungkin seseorang, mungkin salah satu daripada pekedai-pekedai ini meletakkan kotak di sana menunggu untuk dikutip oleh pemungut kotak kosong. Kerana kotak kosong, plastik boleh dikitar semula kan. Jadi sebab tu mereka letakkan di tepi sana. Alamak, cuaca dah renyai-renyai, harap-harap janganlah hujan. Nanti akan kita jumpa sampah yang kedua. Apakah ini? Tiket bas. Okey, tiket bas berharga RM1.90. Okey, masukkan dalam tong sampah kita. Ini yang paling saya benci sekali. Kotak rokok kosong. Di sana ada beberapa puntong rokok. Cuba tolonglah, satu rokok di sini, dua puntong rokok di sini. Okey, ada lagi pil. Ni pil apa? Pil perancang ke apa? Pil apa ni? Okey. Banyaklah kat sini. Boleh tahan. Okey. Teruskan lagi perjalanan kita di Jalan Tan Hiau Ni. Dapat lagi satu puntong rokok, dua puntong rokok.
3 pontong rokok. Kat sini je ada banyak pontong rokok. Alamak, tak sanggup lah nak tolong. Tak apalah, yang tisu ni besar, tolonglah. Tisu basah Vinda. Wah, pontong rokok banyak lah menyedihkan. Alah, sini ada lagi satu. Kesimpulannya, di Jalan Tan Hiok ni banyak pontong rokok. Kita melintas ke Jalan Segit pula ya. Okey, inilah pintu gerbang, salah satu pintu gerbang ke Jalan Tan Hiok ni. Dia bukan kira yang mana masuk mana keluar lah, sebab dia satu jalan. Jika anda masuk dari jalan ini, inilah pintu gerbang masuk. Dan yang lagi satu dipanggil pintu gerbang keluar lah. Tetapi jika anda masuk dari arah yang lagi satu, daripada Jalan Dato' On, yang ini ialah gerbang keluar lah, laluan keluar. Okey, kita teruskan menjelajah Jalan Segit. Okey, Jalan Segit ni dinamakan Jalan Segit kerana di bawahnya ialah Sungai Segit. Okey, itu ialah jalan besar yang maafkan saya, bahagian yang menghadap ke jalan besar. Tetapi kita akan ikut jalan tu, kita akan ikut jalan ni. Kerana jalan ni ialah jalan laluan belakang. Kalau ada litterbug atau orang-orang yang suka membuang sampah, kat sinilah mereka duduk. Kan? Jadi tak kena tangkap. Sebab sekarang undang-undang di Johor Bahru ialah, sebentar. Itu bukan plastik, maaf, saya ingatkan plastik. Jika kita, sesiapa saja, bukan sahaja rakyat Malaysia, rakyat luar negara juga, jika mereka membuang sampah, mereka akan dikenakan saman. Dan juga diperintah untuk melakukan khidmat masyarakat, sama ada menyapu sampah, membersihkan Johor Bahru seperti yang saya buat sekarang ini. Walaupun saya bukan di bawah perintah khidmat masyarakat, tetapi inilah yang mereka kena buat selama, saya rasa 3 bulan tak. Okey, nampaknya dekat Jalan Segit ni bersih, tak ada sebarang sampah. Walaupun saya bukan seorang yang bersikap perkauman, tetapi di kawasan-kawasan inilah warga-warga luar, warga asing, iaitu pekerja-pekerja asing dari luar seperti Bangladesh, Nepal, Vietnam kurang. Bangladesh dan Nepal, mereka suka bersiar-siar di kawasan ni, terutamanya pada hujung minggu. Tetapi yang memeranjatkannya lah, jalan ini bersih. Adakah kerana hari ini ialah hari Jumaat? Maafkan saya, tersedap lah. Tapi amat bersih jalan ini. Okey, tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Okey, yeay, hasil kita yang pertama seperti biasa, pontong rokok. Ya, hasil yang kedua di Jalan Segit. Apakah ini? Receipt Watsons. Ya, kita boleh sambil kita berjalan, kita boleh tengok apa yang mereka beli. Hans Elastic. Itu apa tu? Bandage untuk luka. Lepas tu ada wound spray dan basket. Apa tu? Basket tracking. Mungkin bila mereka pakai barcode untuk shopping tu, dia dikira kat dalam juga. Jadi bila dia pulangkan dekat kaunter, mereka akan registerkan supaya memastikan barcode shopping mereka tak hilang. Wah, langkah yang bijak. Baik, ke dalam bako sampah kita. Wah, Jalan Segit daripada mula
nak sampai City Square ni bersih. Kita cuba jumpa sepotong rokok dan resit Watson je. Yang lain masih bersih lagi. Banyak potong rokok banyak, tapi takkan saya nak kutip semua. Kita dapat satu tutup botol. Potong rokok ni sedih lah, nak tolong angkat pun. Mentaliti yang dah rosak lah mereka ni. Okey, kita dah melepasi kawasan shopping mall City Square. Sekarang kita berada di kawasan Ponta JBCC yang betul-betul berada sebelah City Square sebenarnya di sana. Dan masih lagi bersih jalan segit kita. Syabas. Ada jumpa plastik. Apa ni? Alternatif to cigarette. Shikar Gutka. Bawahnya dah terkoyak, tapi saya baca kat sini kan rasanya to cigarettes. Alternative to cigarettes. Maknanya serbuk ni kalau kita makan akan dapat mengurangkan ketagihan kita kepada rokok ya. Mungkinlah, tapi itu baguslah, satu tindakan yang bagus untuk berhenti merokok. Tapi janganlah buangkan sampah ni merata-rata kan. Okey, kita dah sampai ke penghujung shopping mall Ponta JBCC. Jalan Wong Afok yang ini, saya lupa nak cakap, inilah jalan Wong Afok di depan ni. Dan kita akan belok ke kiri di sini bagi melalui Jalan Sulaiman. Jalan ni pendek aja. Secara kesimpulannya, Jalan Segit dan Jalan Wong Afok memang bersih. Okey, cek. Jalan Sulaiman bersih. So, kita teruskan ke jalan terus. Teruskan ke jalan terus. Oh, baiklah. Okey. Finding kita yang pertama, jalan terus, tissue paper dan penyedut minuman. Sedangkan kat sini beratur tong sampah. Alah. Ada juga lagi tissue paper. Sedangkan tong sampah di sini je. Kertas tisu lagi. Botol mineral water berjenama spritzer. Pil apa ni? Bahaya kalau saya ambil ni, saya letak dalam pasik sampah saya, tiba-tiba ini adalah pil yang ialah dadah ke apa bahaya, nanti kena checking. Baik, saya buang kat sini. Okey, saya selamat, kita semua selamat. Aduh, come on lah, dah korek telinga kan, buanglah betul-betul. Sebaik saya ada untuk membersihkan bandaraya Johor Bahru. Okey. Mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya pakai jaket keselamatan yang berwarna terang, berwarna fluorescent. Sebab inilah dia, kemungkinan saya kena lalu di laluan pejalan kaki yang telah diparkirkan kereta-kereta secara tidak sah.
macam mana kalau pelancong datang nak jalan, mesti image yang tak baik yang mereka fikirkan, dan kemungkinan juga boleh menyebabkan kemalangan tau. Please lah pemandu-pemandu di Johor Bahru ya. Okey, inilah jalan kuil lama dan di depan kita ni ialah kuil India, kuil Hindu ya. Dan saya perhatikan, apa tu? Bukan, saya ingatkan sampah. Ada satu je lah potong rokok. Baru nak puji, dah ada satu potong rokok. Okey, baik, kita akan melintas jalan terus ni. Nak lintas ke sana tak? Itu jalan Bukit Timbalan. Jarang orang berjalan kaki ke sana. Jadi kemungkinan sampah ada di sana sangat-sangat kurang lah. So kita lintas di sinilah. Tunggu lampu hijau ya, baru kita melintas. Kita ada kawan-kawan yang pakai vest keselamatan juga seperti saya. Tetapi mereka dibayar untuk memakai jaket keselamatan itu. Mereka dibayar gaji. Saya tidak dibayar gaji, tetapi saya dapat bayaran dari YouTube. $1 $1 sehari. Jadilah. Dan kita jumpa satu lagi sampah di sini. Jatuh pula. Sampah apakah ini? Tada! Receipt, invoice, Regita Store. Dia beli ladu. Ada ladu sedapnya. Kemudian ada sweet RS, apa tu? Manisan-manisan tradisional kaum India lah. Okey, dia dah makan ladu. Dia buang resit di atas jalan. Tak apa, saya ada. Saya tolong bersihkan Johor Bahru. Okey, jalan ni dipanggil Little India lah. Tu dengar tak lagu-lagu tradisional bangsa India? Mak, itu apa tu? Sampah ke mihun goreng? Mungkin ada orang reserve lah. Tak apalah, jangan kacau. Mungkin rezeki seseorang. Okey, jalan ni dipanggil Little India, tetapi sebenarnya ianya masih lagi jalan terus. Kita teruskan. Okey, baik, kita dah nak sampai ke penghujung jalan terus. Kita ada lagi kawan-kawan kita yang memakai vest keselamatan seperti saya berwarna hijau, tapi mereka dibayar untuk mengecat jalan. Saya masih lagi dapat $1 sehari dari YouTube. Tak apa, saya akan usahakan agar saya dapat lebih dari $1 sehari. Dan kerana itu, saya terpaksa mengutip sampah botol mineral water Uro di Jalan Dobi. Okey, puntung rokok dan kertas tisu. Ada lagi. Kertas tisu. Okey, Jalan Dobi bersih. Syabas. Ini ialah Jalan Bukit Timbalan. Di depan sana ialah Jalan Dato' On yang kita tempat yang di mana kita memulakan pengembaraan kita hari ini. Dan di sini ialah Mamak Selit. Setelah berjalan dekat 50 minit mengelilingi Bandaraya Johor Bahru, saya nak minum sesuatu lah. Haus lah.
Panas. Okey, sementara kita tunggu minuman kita, saya order kopi ais kurang manis. Okey, dan nak habislah pengembaraan kita, perjalanan kita hari ini. Perlu meleleh. Bagus jugalah untuk saya nak bersenam sebab sebenarnya bacaan darah saya tinggi. Jadi kalau dapat jalan macam ni kan lebih kurang 50 minit. Okey bos, thank you very much. Terima kasih. Okey, kopi ais Mamak Selit Race Corner. Kat sini susu kambing pun sedap. Jadi kita sambung cerita saya tadi, dapat jalan selama 50 minit. Jadi dapatlah bersenam sikit kan sementara saya buat konten saya. Jadi secara kesimpulannya, tadi kita lalu jalan Dato' On. Baru langkah 5 langkah 6 langkah pertama saya dah jumpa satu cawan plastik. Okey, kemudian jalan Tan Hiau ni saya lupa berapa banyak puntung rokok yang saya jumpa dan saya kutip. Tapi saya rasa tak adil untuk saya kutip semua. Bukan kerja saya, tapi saya nak menyedarkan bahawa please lah, jalan Tan Hiau ni kalau ada isap rokok tu buang betul-betul lah kan. Dah stop kat situ aja, nanti ada orang marah. Okey, kemudian kita pergi ke Jalan Segit. Jalan Segit kita dapat ada resit, ada puntung rokok juga dan ada satu sampul plastik yang mengatakan ini ialah gantian untuk merokok. Maknanya kalau kita makan benda tu, kita akan hilang ketagihan untuk merokok. Bagus dia punya niat dia bagus, tapi bila dia buang sampah macam tu dah jadi tak elok lah kan. Kemudian kita terus memang Jalan Segit boleh puji lah, bersih lah. Kemudian kita pergi ke Jalan Sulaiman. Jalan Sulaiman tu sebenarnya tadi saya nak rekod tau, tapi bahaya sebab kat situ ada satu kedai todi berlesen lah kedai todi. Todi ni adalah satu minuman beralkohol tetapi disediakan secara tradisional oleh, kalau tak silap saya, kaum India lah. Tapi todi ni kalau Sabah Sarawak saya tak silap saya ada pengeluar todi juga. Dan jadi kat situ ada ramai orang-orang yang saya rasa baru keluar dari pusat todi tu, yang macam dia happy sama-sama, joyful sama-sama kan. Jadi tak nak buka kamera saya, nanti kena pukul loh. Tapi kat situ surprisingly yang memeranjatkan, jalan tu bersih, tak ada sampah. So mungkin minum todi pesan baik tu ialah kita tak membuang sampah ke. Okey, tak apa. Kemudian kita belok ke kiri, jalan terus. Jalan terus ni banyak apa tahu, tissue paper dan resit. Tapi bukan sebanyak mana, 1-2 je. Lepas tu kita terus, kita pergi Little India, ada sikit lah. Siapa saya jumpa tadi dekat jalan Little India tu ada satu, resit beli ladu. Ladu. Kemudian terus lagi dah bersih dah, tak ada apa lagi. Kemudian kita belok ke kanan ke Jalan Dobi. Jalan Dobi saya ada jumpa potong rokok, botol mineral, botol air mineral, tisu 2. Itu aja. Lepas tu kita sampai ke sini. Jadi kalau kesimpulannya, Johor Bahru ni taklah sekotor mana kalau nak bandingkan dengan bandaraya lain. Tetapi ni saya nak cerita sikit pasal Tangkak lah. Bandar Tangkak, Pekan Tangkak, cuba pergilah, sangat bersih walaupun dia jauh di hujung Tanjung sana. Memeranjatkan. Cuba pergi kalau anda lalu nak pergi Segamat atau Muar tak silap. Okey, singgah ke Tangkak, tengok sendiri. Bandar lama, pekan lama tetapi bersih. Maknanya penduduk mereka pembersih, berdisiplin. Syabas orang Tangkak. Okey, baik. Kejap lagi saya nak habiskan kopi air saya. Kejap lagi kita terus menuju ke Jalan Dato' On untuk menamatkan pengembaraan kita untuk hari ini.
Okey, kita pakai balik sarung tangan kita. Terbalik ke? Terbalik. Gila ke apa, pakai glove pun tak pandai. Alamak. Alamak. Kejap kita pakai glove kita. Sebab kat sini terus nampak sampah lah. Apa lagi kan kalau bukan kotak rokok. Ni apa ni? Ni lagi satu ni. Nasir refill untuk vape. Tak isap rokok, dia isap vape pula. Tak apalah, orang kaya nak buat macam mana kan. Sebab rokok dan vape ni dia ialah benda ekstra tau. Dia ialah benda ekstra. Tak isap rokok, tak isap vape pun boleh hidup dan boleh enjoy benda-benda lain. Tapi mereka nak juga, walaupun rokok mahal tau. Setahu saya lah last saya tengok, sebab undang-undang sekarang kalau dekat kedai mamak, mereka tak dibenarkan untuk mempamerkan rokok, produk rokok lagi. Tapi yang last saya nampak lah, mereka jual rokok satu kotak walaupun saya tak isap rokok lah, sebab tu saya terpaksa tengok harga di mamak untuk tahu saja, untuk ingin tahu. Sekotak rokok yang sedozen mungkin atau 10 batang dekat RM18 tau. Kalau satu hari mereka isap satu lah, RM18 dah. Orang kaya je yang mampu dah. Tapi tak nak cakap banyak lah, nanti kena marah. Masing-masing ada kegemaran masing-masing lah kan. Tapi janganlah buang sampah dah. Sedih ya kan. Saya ada kawan-kawan yang isap rokok, tapi saya nampak memang mereka pun berdisiplin. Sambil-sambil cakap tu, nampak tak saya cakap potong rokok lagi, tisu lagi, tong sampah kat situ. Ini tengok, dah luka jari, dah pakai bandage. Dia punya pelekat dia ni, dia punya apa tu, liner pelekat, buang dekat jalan. Oh ya, tapi ada satu kemungkinan tau. Kadang-kadang mereka buang sampah secara betul, tetapi apa yang berlaku ialah burung gagak. Burung gagak dia pergi selongkar tong sampah untuk mencari makanan. Jadi bila dia tarik keluar sampah, dia terjatuh ke atas jalan raya. Betul-betul dekat betul-betul dekat tong sampah. Yes, kita dah jumpa suspeknya. Suspek utama yang menyebabkan ada pembuangan sampah di jalan raya, burung gagak mungkin. Yang mana yang berdekatan dengan tong sampah lah. Yang jauh dari tong sampah, saya rasa burung gagak pun malas nak bawa sampah dia jauh dari tong sampah kan. Okey, baik, kita dah sampai ke titik permulaan pengembaraan kita di kilometer 0, titik permulaan ke benua Asia. 1 jam kita jalan, kita balik ke titik ini. Okeylah, baik. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam perjalanan yang mungkin ada orang kata bodoh ni kan, tapi saya rasa bermanfaat lah. Saya dapat kongsikan kepada semua tentang keadaan tahap kebersihan Bandaraya Johor Bahru. Dan pada saya agak memuaskan lah. Adalah sikit-sikit tu kan yang tadi tu, tapi secara general, secara amnya bersih lah Bandaraya Johor Bahru saya ni. Okay, baik, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saya harap anda dapat, kalau suka tekan like atau subscribe atau share. Terima kasih, dan semoga kita berjumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Bye bye dan Assalamualaikum.